with Prism Rondo. I saw the trailer, I kind of liked it, but aku macam, alah, it's on Netflix and dia boleh tengok lah. But masa aku buat video ni, nak buat, aku tengok, cantik cerita ni. Aku pun ternampak one clip pasal cerita ni dekat TikTok. So macam Aku bila aku go through list winter punya anime, aku tak letak pun title ni dalam aku punya list nak tengok. Aku just go through dekat TikTok, tiba-tiba tengok, wish cantik animation ni, macam freak gila. Tu tengok Netflix 20 episod. 20 episod aku nak tengok. Aku tak tengok, fikir dua kali tu 20 episod. Aku macam, aku dah ada 10 title ni, nak tambah lagi satu title 20 episod. Macam okay lah, kita try 3 episod tu, tengok. Sedar-sedar dah aku dah masuk episod ke-10. Serius? Layan, serius. Dia okay, premise dia tak setting timing dia pada tahun 1900 macam tu lah. Hujung 1800 ke 1900. Setting dia dekat Jepun. Jepun pula, dekat London. UK, yeah. But the main character is actually from Japan lah. Lily Ichijoin. Yeah, the girl. Lily Ichijoin. Dia dari Jepun. Nak ke London sebab nak belajar, nak masuk this one art punya academy lah dekat Japan. Dekat London. Tapi actually family dia tak nak pun bagi dia pergi London apa semua. Tapi dia macam convince parents dia, kau bagi aku tempoh dalam 6 bulan, aku dapatkan nombor 1, kau kena izinkan aku untuk belajar secara tetap dekat London. So dia anak orang kaya ke? Dalam tak, dia anak orang biasa je lah. Lily ni anak orang biasa je dekat Jepun. Sedar-sedar dia dekat London lah. Lepas dekat London ni, dia waktu dia mula-mula sampai kat London, dia terjumpa seorang lelaki ni, which is ni Kit, yang rambut kuning tu. Yang rambut kuning tu, dia jumpa kat tepi sungai. Dia ternampak macam budak mamat ni tengah lukis view lah dekat tepi sungai tu waktu tu. Dia macam impress lah. Dia tengok dia punya art, dia bukan macam art yang biasa kita buat apa. So dia macam impress. Dia pakai cakul je kan? Yes, dia pakai cakul tu. Dia macam, dia bukanlah lukis, tak tahu macam mana. Aku pun bukanlah orang seni nak explain benda ni, aku pun tak reti sangat. But yeah, dia punya art tu something else. And then Kit ni pun actually dia belajar dekat akademi yang sama yang Lily masuk tu juga. And then dia actually adalah the top student dekat akademi tu for years. So macam bila Lily masuk situ, dia jumpa orang cakap, Kit ni actually power, tak ada siapa boleh beat dia. Dia macam, aku nak kena dapat nombor 1 ni. Macam aku nak buat macam mana ni? Kalau aku tak dapat ni, aku balik Jepun ni. So like kat situlah karakter dia develop, kat situlah dia kena kat situlah dia macam cerita ni cerita romance, tapi dia ada part yang betul-betul tunjuk yang diorang angkat art tu dalam cerita ni, and then ada part yang diorang angkat romance dalam cerita ni, and ada part juga diorang angkat sudut politik juga dalam cerita ni. Actually Kit ni aristokrat dekat London. So dekat situ lah. And then nak jadikan cerita, bila at one point World War, tak silap aku World War One berlaku. So like kerajaan Jepun nak Lily ni balik Jepun apa semua. So diorang terpaksa berpisah. So diorang kat situ dah ada, at that point dah ada connection, dah rapat. Diorang dah sampai satu tahap yang Lily pun waktu tu dah jadi nombor 1, dah beat Kit dah pun dekat akademi tu. Actually dia dah dapat permission dah untuk sambung belajar dekat akademi tu. Tapi bila World War One tu macam is frustrated juga untuk the character. Diorang terpaksa berpisah apa semua. Kat situ diorang kat geopolitik punya side tu kat situ. Macam mana Kit ni kena step up. Bapak dia mati, dia kena step up dalam family dia untuk jadi macam pegawai takbir diplomatik lah. Macam pegawai takbir diplomatik untuk negara dia, untuk UK bila World War tu terjadi. So diorang
terpaksa berpisah. Lily balik Jepun, Kit kena pergi keluar untuk bercakap dengan negara-negara ni semua untuk tidak berperang apa semua. So at that point waktu tu yalah dah berpisah apa semua, and then macam mana dia dah bila World War tu dah macam settle sikit, Kit cuba try nak cari Lily balik, tapi waktu tu aku tak ingat, aku rasa Lily dah kahwin. Aku rasa Lily dah kahwin waktu tu. Itu barai lah. Tapi Lily waktu tu kahwin terpaksa lah. Dia bukan nak pun kan. Tapi nak jadikan cerita, Kit sampai Jepun. So kat situ lah diorang start macam reconnect balik, and then Kit pun tahu yang Lily dah kahwin, and then aku tak ingat lah ending dia macam mana. Tapi at the end of the story ni macam standard romance anime, diorang get back together balik, and diorang achieve, diorang buat apa yang diorang nak sebagai seorang painter, sebagai seorang orang yang nak kejar cita-cita diorang, pusing satu dia untuk buat art apa semua. Dia actually karakter-karakter dalam cerita ni banyak tau. Bukan Kit dengan Lily dia ada banyak. Aku lupa nama-nama. Tapi every karakter dia ada karakter development. Dia bukan je sekadar macam side karakter yang simple-simple. Dia macam membantu these two karakter untuk pergi dekat point yang diorang sepatutnya pergi. So aku macam impress juga sebab dia 20 episod. So satu episod dia bukan standard duration anime biasa 20-25 minit. Actually ada episod dia kadang 30 minit, 40 minit, panjang. So aku waktu aku tengok tu aku macam risau ke, takut draggy ke apa. Actually tak. Diorang berjaya jaga pacing tu, diorang berjaya letak stick plot tu dekat tempat yang sepatutnya. So aku macam dengan animation diorang konsisten gila sampai habis. So aku macam impress gila. Anime ni macam walaupun dia 20 episod, aku recommend gila korang tengok untuk cerita yang macam binge watching anime ni kan. Bukan macam standard anime yang macam keluar weekly kan. So aku rasa it worth to watch lah walaupun 20 episod kan. And then music dia pun bagi aku, personally untuk aku music dia opening song dia macam opening macam tak ada lagu pun, dia macam bunyi macam jingle macam tu je. Ending dia by Chili Beans, Starflower. Actually aku dah follow Chili Bean daripada diorang keluar Lemonade lagi. Chili Bean. Ya, apa lagi lagu? Aku sekejap. Dia buat untuk One Piece juga. Aku tak tengok. Aku tak ingat lagu apa. Actually thank you to YouTube algorithm lah sebab recommend aku Chili Bean waktu diorang mula-mula debut lagu Lemonade dulu. Aku discover diorang dekat first debut diorang. Sampai sekarang aku start dengan diorang. So macam, and then diorang ada buat lagu untuk One Piece juga. So macam diorang daripada band yang kecil tu satu band yang agak dikenali juga Alif, did you watch this at all? Tak. I didn't watch. Tengok. Yeah. So anyway, aku nak macam since bukan nak kata this is the only reason, tetapi this is the writer of the story. This lady called Kamio Yoko. Pada anda yang tua sikit, cuba tengok dia original creator apa. Hana Yoridango tu, Boys Before Flowers. Aku diperkenalkan dengan Hana Yoridango dari drama, the first drama. I mean the Japanese one, not the Korean, not the Meteor Garden from Taiwan or whatever, because cerita ni kegilaan girls in the early noughties. It is from a shoujo manga. Let me see, is she the shoujo mangaka? Yes, she is. Hana Yoridango. Yeah, memang dia. She is born in 1966, so she's 60 years old lah this June. So and in a way, because her story is really quite good, bukan mengarut punya what macam call it shoujo stuff, and the drama was very enjoyable, and I've not watched I can't remember whether they did an anime or not. Oh yeah, Starflower by Chili Beans. Okay, the multiple number of characters here, as you can see. Kid Church is voiced by Uchiyama Koki. Siapa dia? Uchiyama Koki adalah Shigaraki.
Michijo in Lily is voiced by Tanizaki Atsumi. And she is Anya Forja. And Catherine Astor is my favorite seiyu because she's pretty. Uesaka Sumire. Dia dalam dia Alia speaks in Russian because she can actually speak Russian. She went to study in Sofia University, which is an English language university, but she studied Russian. And then she's got a penchant for Russian military tanks. Dia cantik. And guess what? Baru semalam kemarin, aku tak minat Gusti. Dia tiba-tiba masuk Gusti tu, dia menang. Serius? Dia tak ada, I mean, mana tahulah dia bagi chance pasal dia cantik ke apa, aku tak tahu. Okay, betul yang supporting character macam Shinosuke Kobayashi, Yuki Kaji, sial. Eren Yeager. Peter Anthony, tak kenal Shoko sangat. Dorothy Brown tu, noko. Chiko noko Megumihan. So, not only we got a good screenwriter, we got quite a nice bunch of people doing the voices. And it's and she wrote it for this Netflix production. And tengok studio mana yang buat? Wait. Patutlah cantik doh. Studio Wait buat. Nice one lah. I mean, yalah, aku tahulah. You know why they do this kind of stuff? Because Netflix balik duit. And then okay, seperti mana saya sebut, kalau anda mengikuti kita orang punya session on Friday, aku dah sebut benda ni. In fact, aku dah referred to this a few years ago when I did some of my earlier session with Buzzpop semua. Is that kebanyakan anime di bawah cengkaman production committee yang di luar kawalan studio. Memanglah, di under dia studio tu macam tukang buat dia punya direction, dia punya timing bila nak ready semua di bawah. Because the production committee akan terdiri daripada people with vested interest lah. Like macam kalau it came from a manga in WSJ, it's going to be Shueisha. You know, kalau nanti dia keluar dekat TV Tokyo. Kalau you know, MBS. Tengoklah, kadang-kadang music company pun masuk, kadang-kadang Asahi Beer pun masuk. So as you can see dalam ni, tak salah aku tak ada production committee. Yalah, because dia Netflix. Netflix cakap kat wait go. Let's go. So no surprises lah that this is good.